إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya pada hari yang mulia ini. Sama-sama kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadir ke rumah Allah pada tengah hari ini bagi kita menunaikan salat fardu Jumaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan, memberkati kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tuan-tuan sidang salat Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sebelum kita menunaikan salat Jumaat, marilah kita bersama-sama mendengar tazkirah yang akan disampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat. Waqad qala alaihi salatu wassalam, idza qama al-'abdu ila as-salah aqbala Allahu alaihi biwajhihi فإذا التفت إلى ورائه يقول الله تعالى ابن آدم التفت إلي. التفت إلى من هو خير له مني فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك فإن التفت الثالثة أعرض الله عنه. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bangun seseorang hamba itu untuk mengerjakan salat, maka Allah Ta'ala memalingkan zatnya kepadanya. Maka apabila seorang itu berpaling ke belakang, berpaling daripada Allah, maka berkata Allah Ta'ala, wahai anak Adam, wahai manusia, engkau berpaling kepada orang yang lebih baik daripada aku. Maka sesungguhnya engkau berpaling pada kali yang kedua. Maka berkata Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedemikian itu, maka sesungguhnya seorang itu berpaling akan yang kali ketiga, nescaya Allah Ta'ala memalingkan zatnya kepadanya. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini bersangkutan dengan tajuk yang kita bahaskan dahulu, yaitu sebagai seorang yang salik ila Allah, yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah dia berpaling daripada Allah di dalam dia melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bila buat amal ibadat, tidak ada yang kita qasad di dalam ibadat kita. Tidak ada yang kita tujukan di dalam amal ibadat kita, melainkan tujuan kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seorang itu berpaling daripada Allah di dalam beramal, maka Allah Ta'ala
melihat kita, maka kita dahulu yang kena menuju Allah di dalam ibadat. Ya. Sebab tu yang dikatakan seolah-olah kita beribadat kepada Allah ni, seolah-olah kita melihat Allah. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ya, maksudnya jangan berpaling kita daripada Allah. Ikhlaskan niat kita hanya kepada Allah. Di dalam sekalian ibadat kita, jangan ada yang selain daripada Allah tujuan utama, tujuan dan matlamat kita. Solat kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, umrah haji kita. Maka kesemuanya itu hendaklah kita qasadkan, kita niatkan tujuan kita. Tidak ada yang lain melainkan kita menggapai redha Allah. Ya, tak ada tujuan yang lain. Apa tujuan kita beribadat? Kerana Allah. Kerana siapa kita beribadat? Kerana Allah. Bukan kerana orang suruh, bukan kerana manusia lain, bukan kerana yang lain. Itu yang disebut dalam istilahnya al-aghyar. Di dalam kita mencari Allah, menuju Allah, beribadat kepada Allah, kita kena buang al-aghyar di dalam hati kita. Apa dia al-aghyar ni? Selain daripada Allah. Al-aghyar. Al-aghyar itu kita buang. Tak boleh ada manusia, tak boleh ada makhluk, tak boleh. Ya. Maka bila masih ada manusia, masih ada makhluk di dalam pandangan hati kita, maka kita tidak dapat mencapai pandangan Allah, tak boleh. Ya. Selagi mana ada makhluk di dalam cerminan hati kita. Itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam matan hikamnya, kaifa yasriqu qalbun suwarul aqwal muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati seseorang itu nak bersinar, nak bercahaya, yakni nak dapat melihat Allah, nak dapat pandangan Allah. Suwarul aqwal muntabi'atun fi mir'atihi. Padahal di dalam hatinya masih terikat dengan pandangan kepada makhluk. Ini dalam hati kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada pandangan makhluk, maka kita tidak mendapatkan pandangan Allah itu. Maka untuk kita menuju Allah, kena buang yang lain. Ya. Dia tak boleh duduk sekali. Kita solat kita. Tujuan solat kita untuk Allah, bukan untuk lain. Bukan untuk aghyar tadi, bukan untuk selain Allah. Solat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadat aku, sembahyang aku, puasa, zakat, semua untuk apa? Lillahi rabbil alamin. Kerana Allah. Jadi itu yang perlu kita ambil perhatian di dalam kita menuju Allah Ta'ala ini. Lillah tu, nak mendapat lillah tu kan, kerana Allah tu. Itu yang perlu kepada, ya, perlu kepada latihan, perlu kepada hati yang bersih, perlu buang segala sifat mazmumah, perlu takhallikan hati kita daripada sifat kekotoran. Takhalli ini. Kemudian kita tahalli. Selepas proses takhalli, kemudian proses takhalli, tahalli. Takhalli, buang dulu sifat buruk, buang sum'ah, buang riya, buang ujub, buang takabbur. Itu buang.
Segala sifat yang tak elok tu kita buang. Itu dia panggil takhalli. Kemudian barulah tahalli. Seterusnya tahalli, kita menghiaskan hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Bila buang sifat takabur, masukkan sifat tawadhu. Jadi dia tak boleh duduk sekali kita tak. Takabur ada, tawadhu ada. Tak boleh. Dalam hati kita, kalau orang tu ada terkena penyakit takabur, tawadhu tak boleh ada. Kalau kita nak tawadhu, buang takabur tu dulu, baru masuk tawadhu. Kita kena buang riya, buang sum'ah, barulah masuk ikhlas. Dia tak boleh duduk sekali tu. Sebab dia sifat yang berlawanan. Dia kaedah dia kata benda yang berlawanan ni dia tak boleh bercampur sekali. Ya. Contoh kita buat minyak dengan air, dia tak boleh campur. Ya. Itu contoh. Begitu juga sifat yang mahmudah, sifat mazmumah tak boleh duduk sekali. Kalau kita nak dapatkan, nak hiaskan diri kita dengan mahmudah, kena hilangkan mazmumah dulu. Dia tak akan boleh kalau sekali selagi mana ada mazmumah, mahmudah tak boleh masuk. Dia panggil dua perkara yang berlawanan tak boleh berkumpul. Ad-didaniya la yajtami'an. Dua benda yang berlawanan tak boleh berkumpul. Minyak dengan air tak boleh duduk sekali. Kalau kita masuk air dalam gelas, masuk minyak, walaupun dia duduk sekali, tapi dia mesti tak boleh bercampur. Tak bercampur. Maka begitu kita tekan. Jadi kalau kita nak menggapai maqam mahmudah, nak ada sifat tawadhu, nak ada sifat ikhlas, nak ada sifat sabar, nak ada sifat ridha, maka kena buangkan dulu penyakit-penyakit tadi. Buang dulu sifat-sifat kotor tadi, sifat keji, sifat buruk, buang dulu. Itu dia panggil proses takhalli, menghilangkan. Kemudian tahalli, kita menghiaskan diri kita dengan mahmudah. Kemudian barulah tajalli. Barulah kita itu sampai kepada Allah. Barulah kita mendapat pandangan hati kita terhadap Allah. Nah, selagi mana masih ada itu tak boleh. Hadirin mati Allah SWT. Contoh kita tengok kipas kan? Kipas. Kipas ni, kalau dia berhabuk, apa yang jadi? Kita baru beli, kita pasang tekan, oh angin kuat. Kuat angin sejuk. Tapi kita tak pernah cuci kipas kita setahun. Daripada sejak beli tu, pasang tak pernah beli, setahun dah. Apa jadi kipas kita penuh dengan habuk? Bila kipas kita penuh dengan habuk, apa yang jadi? Anginnya kuat tak? Tak kuat. Dia tak kuat macam kita mula beli tu, macam bersih tu, tak kuat. Kita kena buat apa? Kita kena buka, kita cuci, kita bersih, pasang balik. Kita lepas kita pasang, kita buka, angin yang macam baru kita beli, barulah anginnya akan kembali kuat. Begitu kan? Hati kita kalau kotor, ada sifat yang mazmumah tadi, tak boleh. Tak boleh kita nak lihat Allah, tak boleh. Nak sampai kepada Allah, tak boleh. Sebagaimana kipas yang kotor tadi tak boleh nak mengeluarkan angin, maka kita kena buat apa supaya dapat keluarkan kembali, kuatkan kembali anginnya? Kena bersihkan. Begitu hati kita, kita kena bersihkan supaya hati kita ini bersih, barulah kita sampai kepada Allah. Barulah hati kita akan jelas melihat kepada ma'rifah Allah dan sebagainya. Maka itu syaratnya hati kena dibersihkan. Baik. Jadi bila mana kita beribadat, tuan-tuan hadirin yang berkata, kita beribadat tujuan kita kepada Allah, bukan kepada yang lain.
Bila mana kita berpaling daripada Allah, maka Allah pun akan berpaling daripada kita. Kita tidak mahu kepada Allah, maka Allah Ta'ala tak mahu kepada kita. Ya, kita berpaling daripada Allah dalam ibadat kita, berarti kita tak akan mendapat redha Allah di dalam kita beribadat. Kita tak akan mencapai maqam ikhlas, tu tak boleh. Selagi mana al-aghyar masih ada di dalam diri kita. Itu yang saya sebut tadi. Kata Ibnu Athaillah, ya, bagaimana hati kita nak bersinar, nak mendapat nur, nak mendapat ikhlas, nak mendapat cahaya daripada Allah, dalam keadaan hati kita masih lagi dibelenggu makhluk, masih lagi melihat kepada makhluk. Suwarul akwat muntabi'atun fi mir'ati. Gambaran makhluk tu masih lekatlah hati kita. Macam-macam lah gambaran ni. Hati kita masih terikat dengan makhluk, maka kita tak akan pergi sampai kepada Allah Ta'ala. Hati kita tak akan mendapat nur daripada Allah. Sebab tu kena buang, ya. Buang dulu hati kita daripada pandangan makhluk, memandang makhluk, barulah kita dapat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana al-multafit bi wajhi adh-dhahir yu'ridu Allah 'anhu, fa kayfa yakunu halu man yaltafit bi qalbihi fi salatihi ila huzuz ad-dunya wa zihariha. Ya, maka apabila orang yang berpaling, ya, dengan hatinya, dia berpaling hatinya daripada Allah, maka Allah pun berpaling melihatnya. Jadi bagaimana? Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila al-asar wal zawahir, wa innama yanzuru ila al-qulubi was sarair. Jadi dalam sembahyang kita ni bukan hanya hati, bukan hanya zahir kita. Kita pakai comel cantik, pakai baguslah, pakai yang bersih, pakai bukan yang paling mahal kita nak solat, baju yang paling mahal, kain paling mahal, kopi yang mahal. Tapi bukan sekadar itu sahaja. Itu baik, bagus, ya, bagus dah tu, bagus. Tapi yang lebih penting dalam solat kita itu nak apa? Hati kita kepada Allah. Dia maksudnya tuan, kalau pakai pakaian cantik, kalau hati kita buruk, hati kita kotor dalam kita menghadap dengan Allah, Allah Ta'ala tengok tak? Tak tengok. Allah Ta'ala tak nilai kita ni pakaian dia begini, ini pakaian mahal. Tak dinilai di situ. Yang dinilai oleh Allah hati. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum. Allah Ta'ala tengok, tak tengok comel kamu, pakaian kamu macam mana, tak tengok. Rupa bentuk parah kamu tak tengok. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tengok pada hati amalan kita. Maka bila mana hati ini tuan-tuan menjadi tempat tilik Allah, menjadi tempat nilai Allah. Allah Ta'ala menilai di sisi manusia ni dinilai di sisi hatinya, dari sudut hatinya Allah Ta'ala nilai. Maka hati yang terlebih kita paling jaga berbanding dengan zahir kita. Sebagaimana tuan-tuan, kalau kita jaga zahir kita ini, kita pakai minyak wangi, kita pakai pakaian yang cantik, kita kemah, kita soleh, ya? Kita kemaskan diri kita dengan pakaian yang cantik, maka begitu juga sepatutnya hati kita pun kena sama dengan luaran, ya? Maka hati kita itu, Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila al-asar wal zawahir. Allah Ta'ala tidak melihat kepada badan, bentuk kita, tubuh zahir kita. Wa innama yanzuru ila al-qulubi was sarair. Hanya saja Allah Ta'ala tengok pada hati, was sarair, rahsia dalam hati. Yang dilihat Allah hati. Maka sebab itu dalam kita berhadap kepada Allah, kita solat, kita beribadat kepada Allah, hati itu yang paling penting. Pakaian ini bukan tak penting, ya, penting juga. Tapi setakat mana itu mencukupi untuk mengesahkan ibadat kita, okeylah. Pakai pakaian
pakaian cantik, ya, pakaian yang paling mahal mungkin dalam ibadat dia, maka itu bukan satu kesalahan, tidak dinyatakan kesalahan. Kesalahannya apa? Pakai pakaian cantik lah, pakaian mahal apa semua, tapi hati dia, hati kotor, hati masih banyak. Itu yang kita takut tentang Allah SWT. Sebab tu, ya, sebagaimana kita jaga luaran kita dengan elok, dengan cantik, dengan comel, maka dalaman, yakni hati kita pun sepatutnya kita kena jaga macam tu. Kenapa kita jaga pakaian kita, penampilan kita? Kerana penampilan tu dilihat oleh orang, betul tak? Orang akan menilai luaran, betul tak? Orang akan lihat ini pakaian dia macam ni, dinilai oleh orang. Tapi kalau kita faham hati kita dinilai oleh Allah, mana yang lebih utama? Tentunya hati. Cuma kerana kita tak rasa hati kita itu dinilai oleh Allah, sebab tu kita ni tuan-tuan Allah SWT, itu kita kata kita, pandangan kita itu hanya masih banyak kepada makhluk. Kita ni pandangan makhluk, hanya kita menilai dari sudut makhluk. Maksudnya kita ambil kisah tentang apa yang orang nak kata kepada kita berbanding Allah, pandangan Allah terhadap kita. Kita kadang tidak mengambil kisah. Bila aku buat dia tak boleh, dia orang kata apa? Orang dulu orang. Tapi dalam keadaan orang tak tengok dia tak ambil tahu, tak ambil kisah pula. Kalau aku buat macam ni, apa Allah Ta'ala kata kat aku ni? Kalau aku buat macam ni, ini melanggar peraturan Allah ataupun tidak? Kadang tu kita tak ambil kisah tentang hukum Allah, ya, pandangan Allah terhadap kita. Walhalna, mana yang lebih penting? Ya, pandangan Allah. Pandangan Allah daripada pandangan makhluk. Yang kita kena ambil penting ialah pandangan Allah berbanding pandangan makhluk. Wa'lam anna ruha jami'il ibadat wa ma'naha innama huwa al-khuduru ma'allahi fiha. Faman khallat ibadatuhu 'anil khuduri fa ibadatuhu haba'un mansur. Dia kata, ketahuilah bahawasanya ruh sekalian ibadah, ruh ibadat kita, yang dimaknakan dengan ruh sekalian ibadat itu ialah khudur ma'allah fiha. Khudur ma'allah fiha, hadir bersama Allah di dalam ibadat tadi. Itu ruh ibadat. Ikhlas maksudnya tadi, ya? Ikhlas, itu ruh ibadat kita. Maksudnya kalau kita beribadat tanpa ada ikhlas, tanpa ada hudur qalbi ma'allah, hati kita terikat dengan Allah, berarti ibadat kita itu seperti tidak ada ruh. Macam manusia tuan-tuan, kalau tak ada ruh, jadi macam mana? Orang mati lah kan, jadi jenazah, jadi mayat. Sama juga dengan haiwan dan seumpamanya, bila tak ada ruh jadi bangkai. Ada nilai ataupun tidak? Tak ada nilai. Bila dah mati dah, ada nilai tak? Tak ada nilai dah. Bila jadi bangkai dah, ada nilai tak? Ya? Misalnya lembu kalau jadi bangkai, ada nilai? Tak ada nilai. Melainkan mati dengan sebab kita sembelih seorang, ada nilai, boleh makan apa semua. Ini kalau jadi bangkai, tak ada buat apa, kabui. Begitu tuan-tuan, maksudnya kita beribadat kepada Allah, kena ada ruh ibadat tu, barulah hidup ibadat kita. Ibadat kita itu ada nilai di sisi Allah. Kalau kita beribadat tidak ada ruh, berarti tidak ada nilai. Mana ruh ibadat? Ruh ibadat itu ikhlas. Ruh ibadat itu ikhlas, hudurul qalbi ma'allah. Hati kita ini hadir bersama Allah, itu nilainya. Itu ruhnya, ruh dalam ibadat. Berarti ibadat yang tidak ada ikhlas, ibadat yang tidak ada hudurul qalbi ma'allah, hadir hati dengan Allah, terikat hati kita dengan Allah, tidak ada dalam ibadat kita, berarti ibadat kita itu ibadat yang tidak mempunyai ruh. Maksudnya apa? Ibadat kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dinilai itu ialah hudurul qalbi, yakni ikhlas kepada Allah.
kita kepada Allah di dalam ibadat. Itu kata Ibn Athaillah, kata apa? Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha sir wujudu sirril ikhlas fiha. Itu dalam kita ikam. Amalan ibadat kita ini ialah satu gambaran, satu bentuk. Dan rohnya itu ialah adanya rahsia keikhlasan di dalamnya. Berarti kalau tak ada ikhlas, ada roh? Tidak ada roh pada amal. Bila tak ada roh pada amal, amalan kita mati. Amalan kita mati, amalan kita kaku, amalan kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia kata faman khallat ibadatuhu 'anil hudur, maka orang yang kosong ibadatnya daripada hadir hatinya kepada Allah, fa ibadatuhu haba'un mansurun, maka ibadahnya seperti debu-debu yang berterbangan. Tak ada. Bila ibadat, kita buat ibadat terbang macam tu, dia tak ada pahala, tak ada apa, hilang macam tu. Kita nak ibadat, kita tak nak, tuan-tuan. Maka sebab itu hudurul qalbi ma'allah, hadir hati kita dalam Allah ketika mana kita beribadat kepada Allah, itu sangat penting supaya amalan kita tadi tidak jadi seperti debu yang berterbangan. Kita nak amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masalul ladzi la yahduru ma'allah fi ibadatihi wa masalul ladzi yuhdi ila malikin masalul ladzi yuhdi ila malikin azim wa sifatin mayyitin aw sunduqan wa sifatan maytatan aw sunduqan farigan. Perumpamaan orang yang beribadat kepada Allah tak ada ikhlas. Perumpamaan orang yang kita beribadat kepada Allah tidak ada sifat keikhlasan dalam ibadat kita. Tidak ada ikhlas, hati kita tidak terikat dengan Allah ketika mana kita menyembah Allah, beribadat kepada Allah. Hati kita tidak hadir dengan Allah ketika mana kita beribadat. Perumpamaannya seperti orang yang menghadiahkan kepada seorang raja yang agung. Dia bagi hadiah kepada seorang raja yang hebat, raja yang bersifat dengan keagungan. Dia bagi apa? Wasifatan maita, dia bagi bangkai. Au sunduqan farra, bagi kotak kosong. Agak-agak jadi macam mana? Murka ada bagi tak raja tu, murka. Marah ada marah. Bagi hadiah apa kat raja? Bagi bangkai. Bagi hadiah bangkai kat raja. Bagi hadiah apa? Kotak besar, buka-buka kosong. Agak-agak raja tu suka tu pun tidak dengan kita. Tak suka. Bagi bangkai nak buat apa? Bagi kotak kosong untuk apa? Maksudnya tak ada isi, tak ada nilai. Hadiah-hadiah yang diberikan itu tak ada nilai. Maka begitu kita, kalau kita ibadat pada Allah, tak ada hudurul qalbi ma'allah, tak ada sifat ikhlas, tak ada keterikatan hati kita dengan Allah dalam ibadah, berarti macam kita bagi bangkai tadi. Tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Fama andahu bil uqubah wa hirmanil masubah. Maka orang yang bagi hadiah bangkai tadi, apa yang dia dapat balasan hukuman daripada raja tadi. Bukan dapat baik, bukan raja seronok, mendapat kemurkaan daripada raja tadi. Jadi hadirin mati Allah SWT, ya, kesimpulan yang kita nak sebut apa? Dalam kita beribadat kepada Allah, pentingnya ada hudurul qalbi, pentingnya ada sifat ikhlas. Kerana di sana yang akan menentukan, ya, amalan kita ini amalan yang diterima Allah ataupun tidak. Amalan yang ada nilainya di sisi Allah ataupun tidak. Maka kita kena berusaha, ya, untuk menggapai sifat ikhlas itu. Kita kena berusaha untuk dalam kita beribadat hudurul qalbi ma'allah,
hati kita hadir dengan Allah, hati kita terikat dengan Allah, ya, tidak ada al-aghyar di dalam ibadat kita, tidak ada selain Allah di dalam ibadat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik, memberi hidayah, ya, kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.